Assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi ni kita orang nak pergi air terjun Warrior. Air terjun Warrior. Tapi sekarang kita tengah tunggu Syed. Saido tak bangun-bangun. Alik kat dalam. Alik kat dalam dah call Syed lebih daripada 25 kali. Tapi tak bangun-bangun. So, maybe kita orang pergi sarap dulu dekat Mama Asafa. Sementara tunggu si Syed bangun. Lepas tu baru kita gerak pergi air terjun Warrior. Air terjun geli-geli lah. Stay tune. Nanti kita tunjuk Syed bangun pukul berapa. Untuk kita tengok. Tahu. Okay, so kita orang dah beli serba sedikit barang-barang runcit. Tak adalah barang runcit, more kepada barang macam makanan dan minuman yang kita orang akan guna pakai masa kita orang hiking nanti. Tak banyak sangat pun, just sekadar macam air, jajan-jajan. Tu je lah. Okay, ni kita nak balik ke kereta, and then kita akan pergi lah ke Warrior Waterfall. Okay guys, so kita dah sampai pun ke Kangkapulai, which is tempat parking ke Warrior Waterfall. Warrior Waterfall. Air terjun pahlawan. Parking jap. Nanti aku nak bawa beg apa semua keluar. Nanti aku tunjuk kat korang perjalanan naik ke atas. Ni kereta Ali. So kita akan menuju ke sana. Nampak ada jalan kat situ kan. Kita akan menuju ke sana untuk sesi trekking ke Warrior Waterfall. Nanti aku tunjuk dia punya route, dia punya jalan, berapa lama masa yang akan diambil. Bak cakap dia punya ni manja-manja je, tak mencabar, which is beginner friendly, sesuai untuk casual hikers. Okay, ni kawan kita Ali. Dia sedang memacak Insta360 X3. Dengan lafaz bismillah, kita mulakan sesi hiking kita. Kita berhenti jap untuk sesi bergambar ya. Dengar tu slogan yang kita orang suarakan. You're not a tourist, Euro the Explorer. Yeah. Hai. Dia boleh pisah sama ada nak keluar ikut temple ataupun nak keluar ikut jalan yang kita lalu tadi. So dia memang dah buka dua jalan lah. Dulu ada satu je. Dulu kita hanya boleh masuk melalui temple. So ni kita dah tak masuk melalui temple lah. Okay, jom naik atas. Sudah belajar sesuatu? Tekan butang like dan share. Kita orang dah sampai macam checkpoint lah. Macam checkpoint. So daripada sini kau tengok ni ada laluan kan. Okay, dia ada macam sempang. Situ kawasan apa? Kawasan tu tempat macam mini tokong. So situ tak perlu lalu lah. Kita lalu sini.
Okay, aku tunjuk korang kenapa aku cakap dia macam checkpoint pertama. Sebab mari sini, meh abang tunjuk kamu. Kita jalan sikit, tembok sikit. So checkpoint pertama kami adalah Tasik Biru. Tasik Biru ni bukanlah kita orang punya main goal, tapi adalah salah satu checkpoint. Okay, Tasik Biru ni kalau tengok Bat kata ini bukan Tasik Biru yang naturally biru. Sebab tu dalam Tasik tu tak ada kehidupan akuatik pun. Tak ada ikan pun dalam tu. Ada faktor-faktor yang tertentu which is saya terlupa sebenarnya masa dengar Bat ada borak-borak kat atas tu. Okay, setelah kita orang berehat selama, biasa orang kata take 5 kan. Nah, ni take 30. Setengah jam jugalah kita orang berehat. Sebab kita orang kena ada pace. Kita orang tak boleh paksa diri sangat, nanti kan mampus menjejas kesihatan. Walaupun tujuan dia untuk kesihatan. Irony kan. So kali ni kita orang sambung perjalanan. Kita orang akan naik tinggi lagi. Marvi. Okay. You are not a tourist, Euro the Explorer. Yeah. Sebenarnya ni boleh katakan checkpoint kedua juga. Dia ada satu viewpoint tu, tapi aku tak pergi kat viewpoint tu. Aku cari tempat redup. Nak take 5 lagi. Sebab apa? Kepenatan. Dia stamina run out. So kita dah sampai ke viewpoint. Ni viewpoint di Warrior Waterfall. So untuk kita sampai ke waterfall di depan sana, kita akan sampai di viewpoint ini, di mana kita dapat melihat seluruh kawasan Pulai. Tidaklah terlalu tinggi. So lepas ni kita nak meneruskan perjalanan kita ke waterfall, akan melalui trail ini ke sana. Okay, so sekarang ni kita orang dekat rasanya macam yang reservoir Pulai tu kot. Kalau korang boleh nampak dekat belakang kita, itu dia reservoir Pulai tu. Tapi this is not our destination lah. Dia hanya tempat yang kita boleh tengok saja. Dia ada route untuk turun ke bawah, tapi sebab kita kurang pengalaman, not advisable lah. Sebab kita nanti tak tahu penunjuk jalan dia. So kita sekarang tengah nak teruskan perjalanan kita ke apa tu, Warrior Dragonfall. Warrior Waterfall. Okay. Masih lagi dalam perjalanan. Kali ni kita orang steady sikit. Sebab dah tak naik tinggi-tinggi sangat. Tadi tu itu punca kenapa kita orang pancit banyak kali. Sebab guna tenaga peha banyak. Peha nak angkat beban, kita orang berat kan. Tu yang makan banyak tenaga and buatkan kita orang stamina deplete. Kau-kau. Turun dia naik sikit. Ni macam ni kita orang jalan turun steady, landai saja. Kita orang boleh maintain pacing. Nak cerita sikit, Alik dengan saya tengah rehat sekejap. Aku nak cerita sikit pasal marker yang ada dekat track apa tu nama ni? Warrior Waterfall. So dekat pokok kan, dia akan ada marker. Tapi marker dia ada macam-macam jenis tau. Ada yang warna biru, ada warna merah, ada yang warna biru. Kat situ ada warna biru. Dan ada juga yang dia tulis XYG dengan ada yang dia tulis XYG dengan ada juga yang dia tulis apa tu nama dia? 2.0. So ya, sebenarnya jalan yang betulnya adalah XYG. 2.0 tu dia akan ada campsite tapi tak ada benda sangat. So kalau korang ada pergi track ni, follow lah jalan XYG. Okay? So kita sambung perjalanan kita. Mari. Okay. Kita hampir sampai guys. Nampak kan kat depan tu ada sebuah view
Nanti aku tunjuk macam mana rupa dia. Ni sebenarnya bukan kita punya stop ya. According to Badul, this is not our destination yet. Ini hanyalah sekadar campsite. Korang pun tak nampak kan dia punya air terjun pahlawan dia. We don't see the air terjun pahlawan yet. We only see lecak-lecak. You see the lecak-lecak lopak-lopak. Korang nampak guys, ini adalah ikan harimau, tiger fish. Okay guys, so baik cakap ini macam kawasan campsite dah. Sebab kat sini dia macam ada meja kursi, tapi bukan meja kursi yang proper, yang ala kadar. Lepas tu kat belakang tu pun ada signboard nampak kan, apa, ikan harimau kopitiam. Tak tahulah ini kopitiam betul ke ataupun sekadar apa, sekadar suka-suka. So ni kita orang take 5 jap. We take longer than what we expect. Sebab aku sebenarnya tak jangka dia punya trekking tu, dia tak curam tapi banyak melibatkan pendakian. So at the like early pace tu sebenarnya dah rasa pancit. And then kita orang berhenti kat Tasik Biru tu. Kita take 5, take 10, take 15. And then kita sambung balik. Sambung balik tu pun ada panjat memanjat juga. So yeah, very, untuk aku dengan Alik memang mencabar stamina lah. Baik cakap dia punya ni manja-manja je, tak mencabar, which is beginner friendly, sesuai untuk casual hikers. Gitu. Okay, kita sambung balik perjalanan kita ke destinasi. Almost sampai. Slow and steady. Nampak? Alik pun dah semangat dah. Dia dengar bunyi air. Dia pun tak sabar tu. Dia kata nak minum air sungai tu sampai kering. Sampai kering Sikit lagi. Jom. Okay, so kita dah alhamdulillah berjaya sampai ke checkpoint Camp Point XYG kan? XYG. So landmark dia memang akan ada satu kayu besar melintang kat sini. Ada small waterfall dengan ada water stream lah. Tapi this is not the final destination. Kita orang akan rest sini dan akan naik atas. Naik atas satu round, barulah kita turun semula. So kejap lagi kita tunjuk dekat atas tu macam mana lepas Alik ambil nafas. So dekat campsite yang ni kita orang berehat sebentar, which is agak lama sikit. Kita orang akan makan tengah hari. Menunya sangat ringkas, sangat mudah, which is kita orang makan mi segera saja. Sebab tak nak terlampau berat, takut nanti sambung hiking muntah-muntah pula. So kita orang pun makan Maggi je lah Okay. Dah lepas makan Maggi, baru kita orang sambung semula perjalanan hiking kami ke destinasi. Akhirnya kita orang dah sampai ke destinasi kita orang, which is air terjun Warrior Waterfall. Setelah
hampir 6 jam perjalanan hiking daripada pukul 9 Sampai. tengok waktu, kita orang sampai dalam pukul 3 petang. Gitu. Ni kita orang relax jap. Setelah penat. Penat berjam-jam hiking dari dekat parking tadi. Banyak juga stop lah. Aku rasa 10 berbelas-belas kali juga stop. Sebab tempur, penat apa semua. Macam kita orang fitness out. Physically tak prepared, tapi mental kita orang teguh. Kita orang tetap juga lenjan sebab kita orang nakkan ganjaran bila sampai destination. Yeah boy, air terjun Warrior Waterfall. Dia cetek tak dalam, tapi best dia berendap air sejuk. Gila. Memang kita akan enjoy sepuas-puasnya. Ini adalah ganjaran setelah perjalanan yang mencabar untuk aku kali. Untuk bite easy peasy lemon squeezy. Okay, ni kita orang dah habis mandi sejam lebih macam tu. Dah lepas santai-santai. Nampak Alik dia dah kemas-kemas barang. Kita rotate sikit kamera. Bos bat kita tengah cuci kaki sebab kita orang pijak pasir-pasir kan. Kita cuci kaki sebab nak pakai balik stokin. So basically kita orang dah bersedia untuk pulang. Untuk mengharungi perjalanan yang sangat panjang. pulang ke kereta. So, sudah sampai pun masa untuk kita orang bergerak pulang. Jarak daripada air terjun untuk kembali ke tempat letak kereta adalah sejauh 3060 meter. Perjalanan dia agak panjang. So, kita orang gagahkan diri untuk mengharungi perjalanan yang panjang ini. Okay, so ni kita berhenti jap. Kita orang dah start descent dah tadi. Tadi aku tak merakam sebab yelah perjalanan pun sama je kan. Tapi ni aku rakam sikit. Kita berhenti dekat checkpoint tadi, which is ikan harimau kopitiam. Aneh sekali ya. Dalam hutan ada kopitiam. Tak tahulah nak cakap macam ni. Tapi kira okey lah. Kali ni kita kurang berhenti. Aku rasa ni baru kali kedua kot berhenti. Tu pun yang pertama kali berhenti tu pun cuma seminit saja. Yang ni kita berhenti, isi air, minum air, ambil nafas, duduk-duduk elak-elak jap. Ni Alik macam nampak dah bersedia dah. Dia dah siap berdiri dah.
Assalamualaikum. So kita dah lebih daripada separuh perjalanan turun ke bawah. Dan Alhamdulillah semua perjalanan berjalan lancar, tak sesat dan kita berjaya balik on time. So Alhamdulillah kita orang dah berjaya keluar. Alhamdulillah betul-betul dapat keluar dah lah daripada hutan. So ni tinggal trekking jalan batu-batu ni. Dan lepas tu di jalan tar settle. Khalas. Habis ekspedisi kali ni. Perjalanan sudah berakhir. Inilah pendakian turun yang mengambil masa kurang lebih dalam 3 jam je. 3 jam untuk pace kita orang. So Alhamdulillah. Masa kita orang dah sampai dekat Tasik Biru tu, jam dah dekat pukul 7 suku. Ada lagi satu hutan yang terakhir kita orang kena lalui. Masa nak masuk hutan tu, gelap. Tak nampak apa-apa. Mak takut. Ni pengakhirannya. Betul-betul pengakhiran kita melalui hutan tu dalam keadaan gelap. Gelap gelita, licin. Said pun dah koyak habis. Dia dah mengamuk tadi. So Alhamdulillah Allah selamatkan kita. Semua berjaya turun. Walaupun Ali injured sikit. Perjalanan total rasa berapa jam 8, 9 jam 10 jam 9 jam. 9 jam setengah. Alhamdulillah, it's a wrap. Jumpa kalian di episod akan datang. Assalamualaikum.